Ada satu perempuan ni, dia takkan boleh keluar rumah apabila dah sampai pada tarikh 10 hari bulan Oktober. Ada satu keluarga ni, dia ada mak dengan anak perempuan lah, duduk dalam satu rumah ni. Mak dia ni akan sentiasa highlight ataupun buat bulat dekat satu kalender ni pada tarikh 10 hari bulan Oktober. Mak dia buat semua tu untuk dia memastikan supaya diri dia dengan anak perempuan dia tak keluar rumah pada tarikh tersebut. Diorang akan menyorok dalam bilik. Bilik tu tak ada tingkap semua dan diorang akan lock kunci pintu semua. Lepas tu diorang berkurung dalam bilik tu pada tarikh 10 Oktober tu. Walaupun pada tarikh tu ada hari sekolah ke, ada hari kerja ke, mak dia takkan bagi anak dia keluar. Dia pun takkan keluar. Dia suruh ponteng. So bila tepat pada pukul 12 pagi je pada tarikh 10 Oktober tu, diorang akan terus masuk dalam bilik dan diorang kurung dalam bilik. Bila diorang dah kunci pintu semua, masa tu lah diorang akan dengar bunyi loceng. Lepas tu ada bunyi ketuk pintu. Bunyi tu takkan berhenti. So masa diorang dengar bunyi tu semua, mak dia akan bagi tahu anak dia jangan pernah keluar rumah walaupun dengar bunyi tu. Tapi bila sampai pada pukul 12 pagi esok harinya, bunyi tu semua terus hilang. Tak ada bunyi. Pelik kan? Tapi ada satu tahun ni, masa tu mak dia kena pergi outstation. Mak dia pergi outstation tu pada tarikh 8 Oktober sampai 12 Oktober. So masa 10 Oktober tu, anak perempuan dia hanya seorang-seorang dalam rumah. So bila sampai pada tarikh 10 Oktober tu je, anak dia akan terus masuk dalam bilik tu and kurung dalam bilik dan kunci pintu. Dan macam biasalah, bunyi loceng pintu and ketuk pintu pun semua berbunyi. Tiba-tiba masa tu anak dia buat keputusan, anak dia nak pergi buka pintu tu. Dia nak tengok apa benda yang tekan-tekan loceng ni. Dia pun terus pergi dekat pintu rumah tu. Lepas tu dia buka pintu slow-slow and tengok ada perempuan yang tinggi. Lepas tu kulit dia pun macam semua macam dah terkoyak-koyak semua. Lepas tu nampak tulang. Mulut perempuan yang tinggi tu pun dia macam buka luas gila, macam Ju-on semua. Lepas tu dia tiba-tiba angkat tangan, dia tunjuk kat perempuan tu. Anak perempuan tu apa lagi? Anak perempuan tu terus tutup pintu. Lepas tu dia lari masuk dalam bilik. Lepas tu dia terus ambil phone and call mak dia. Dia pun cakap dekat mak dia, "Mak, apa benda ni? Apa benda yang terjadi sebenarnya ni?" Dan mak dia cakap dekat dia, sebenarnya sebelum diorang duduk dekat dalam rumah ni, ada owner lain yang duduk dalam rumah ni. Dan owner tu boleh katakan mak dengan anak perempuan juga, 2 orang je. Tapi pada tarikh 10 Oktober, pada dulu-dulu lah kan, tiba-tiba ada kebakaran yang terjadi. So masa kebakaran tu, dua-dua tu mati. Tapi polis semua, diorang dapat jumpa mayat mak dia je. Tapi anak perempuan dia tak jumpa. So disebabkan tu lah, roh mak dia akan datang pada tarikh 10 Oktober dekat rumah tu. Sebab apa? Dia nak cari anak perempuan dia. Tapi apa akan jadi kalau diorang tiba-tiba buka je pintu pada 10 Oktober tu? So kalau diorang langgar peraturan, roh mak dia akan rasuk dekat siapa-siapa yang ada dalam rumah tu. Sebab apa? Dia nak pakai badan orang tu. Lepas tu dia nak cari anak perempuan dia. So korang rasa rumah korang yang